Ada dua sebab kenapa haruan tak makan umpan. Yang kedua ni, ramai yang terlepas pandang. Okey, mungkin kita ingat waktu banjir macam ni akan gasak. Ya, ada masa kita akan gasak di musim banjir, ada masa kita tak gasak. Boiling pun kita tak nampak. Okey, ada dua faktor. Okey, yang first kali kat sini kau akan tengok adalah ikan ni dia tak duduk satu tempat. Okey, bila musim banjir, kadang-kadang duduk satu spot memang gasak lah kita. Mancing tempat tu je dapat 7-8 ekor. Ada masa kita mancing tempat tu langsung tak ada boiling, langsung tak ada letup, tanda-tanda pun tak ada. Jadi ini bermaksud ikan tu merayau-rayau ke tempat lain lah. Cari spot yang lebih baik. Yang kedua ni yang ramai sebenarnya tak tahu ataupun kita panggil terlepas pandang, iaitu suhu air. Ni air ni. Okey. Air ni boleh nampak ni, geng. Okey. Air ni ada temperature ataupun suhu dia. Okey. Semakin luas permukaan air ataupun banyak air, semakin lama kadar kesejukan. Apa maksud kat sini? Apa kaitan dengan sejuk? Temperature air yang sejuk ni menyebabkan ikan jadi pasif kebanyakannya. Pasif tu macam mana? Duduk diam, moody, tak nak gerak, duduk bawah, main bottom. Kalau main SP tu, kalau kena tempat dia memang dia makan lah. Cuma temperature air ni sangat penting. Sebab tu kita perlukan sedikit kepanasan. Macam ni, nampak? Kita perlukan cahaya matahari ni mungkin lebih terik daripada biasa kalau di musim banjir. Okey? Musim banjir ni mungkin korang boleh pergi lewat sikit. Mungkin pukul 11, 10, okey? 12 tengah hari pun dia makan lagi. Sebab apa? Temperature air. Okey? Untuk ikan ni, orang cakap apa? Bergerak ataupun aktif, temperature air tu mestilah tepat. Kita nak cakap panas sangat tak, kita nak kata sejuk sangat tak. Dia mesti in between lah, tengah-tengah lah senang cerita. Okey? Dua sebab ni lah kenapa haruan tak makan korang punya umpan. Selain daripada tu, kalau tempat tu selalu hangat orang pancing, itu dah biasalah komen. Okey, jadi hopefully dapat something dalam video ni, gang. Jangan lupa follow, like dan komen. Jangan lupa juga solat 5 waktu kewajipan bagi masalah kawan. Assalamualaikum.